Hari ni saya nak ajar kamu macam mana nak beli Polygon, coin Polygon melalui deposit 1,000 saya hari ni. Saya nak beli Polygon. So apa yang kamu buat? Firstly, bila lepas kamu deposit, kamu akan nampak paparan seperti ini. Siap ya deposit, kamu akan nampak paparan seperti ini. Duit kamu di fiat, mata wang asas negara masing-masing. So dalam wallet nampak tak saya tekan wallet ni. So apa yang perlu kita buat adalah kita tekan instant buy kat sini. Nampak instant buy, tapi kita tekan tambah. Nampak? And then after that kita dah tekan tambah, tengok sebelah instant ada spot. Perasan tak? Sebelah instant ada spot. Kita perlu ke spot supaya slippage dia lebih rendah. Kalau kita beli instant dia tinggi, sangat-sangat tinggi. Percaya je kat saya. Dan apa yang perlu kamu ubah di sini adalah pastikan kamu beli coin yang betul lah, Polygon lah Polygon pairing dengan Malaysia Ringgit. And then kedudukan bukan sale kita nak buy. Buy and then ini yang penting, harga market, harga pasaran terkini. And then tinggal tarik saja maksimum. Okey, macam yang terkini, harta deposit lebih 500 ke atas tiada charge. Tiada transaction fee macam selalu 80 sen kan setiap transaksi dulu flat rate, and then sekarang 500 ke atas tiada charge, 80 sen dah tak ada lagi. So lepas setting ni betul semua, pastikan semua betul tarik habis, tekan buy saja and then tengok notification di atas. Proceed. Okey, success. Order successful, submit. And then bila dah macam ni, kamu tekan balik wallet kamu, tengok di mana duit kamu. Okey, dekat fiat dah tak ada. Perasan tak? Dekat fiat dah tak ada. And then of course you dah beli Polygon for crypto, right? Of course dah ada dekat crypto. So Polygon you see. Yang saya beli tadi bertambah dengan yang lama saya. Okey, kita nak pastikan betul tak apa yang kita beli tadi. Kita tengok, tekan Polygon. Tekan history atas, nampak ada macam jam ke pusing ni. Awak tekan history, awak buy. Awak pergi dekat spot. Instant buy kan, awak pergi dekat spot. Awak akan nampak yang terbaru awak beli. Okey, 31 Mac 851, sekarang 852 Okey, ni dia awak punya transaction. Receive dia. Okey. Bila dah betul, apa yang boleh awak buat adalah hanya tekan send dekat paparan yang sama ni, tekan send. Okey, awak nak hantar send by crypto network Pilihan jangan salah Kalau awak nak hantar ke user harta yang lain, kawan-kawan awak, tekan nombor 2. Kalau awak nak hantar ke harta global awak sendiri, send to on, awak tekan bawah sekali. Tekan yang atas, awak akan pastikan ke atas ni akan ada network, wallet address, receive full name, address. Kalau sebelum ni kamu dah pernah buat dan dah pernah save dekat book address, pernah tak save kat address book, nampak tak bawah ni, address book, pernah tak save? Atau kali pertama awak isilah manual. Macam saya dah ada, saya tekan buku telefon. So saya tekan saja nama saya, dia akan terisi dengan sendirinya. Perasan tak? Okey, ini yang perlu kamu isi. Atas network adalah Polygon, wallet address adalah wallet receive address Polygon kamu yang kamu nak hantar di Tokai Pocket. Full reception ni adalah nama wallet kamu bukan nama penuh nama wallet. Address origin ni adalah alamat origin tu pakai wallet apa. Private wallet, wallet peribadi bahasa Melayunya. And then apa private wallet tu punya name, Token Pocket. And then nilai tekan maksimum, hantar semua. Saya sebab saya dah save, saya tak tarik ni lah. Kalau kamu nak save, kamu tarik add to address. Lepas tu awak save you punya nama yang kamu ni lah nak set nama nickname tu. Okey, tekan continue saja. Tekan ni atas ni, pastikan yang atas saya tidak melakukan domestic ringgit borrow. Kita tidak melakukan pinjaman tempatan. Okey. And then next. Bila next, nampak paparannya awak ni, pastikan alamat yang awak hantar adalah betul seperti awak nak. Jangan salah Kalau dah salah memang tak dapat kembali. Okey, tarik. Ada 2 verification yang kamu nak kena buat, passkey dan email verification. Biasanya 2 saja dia minta. Tekan passkey. Bila dah tekan passkey, kita wait. Kalau pakai thumbprint, thumbprint. Kalau pakai face ID, pakai face ID lah. So saya punya pakai thumbprint. And then email verification ni tekan, dia akan hantar kod kepada email kita Ingat, masa register email, pastikan email tu adalah email yang aktif dan boleh receive apa-apa maklumat daripada harta. Okey, kita tunggu dia masuk. Okey, dah sampai email dia. Okey, email dah sampai, kita buka. Kita ambil kod yang patutnya kita masukkan ke dalam ruang kotak-kotak dia, 916648. So kita back sini, 916648. 916648. Okey, dia akan masuk verify. Dia verify, kita tunggu dia done. Okey, done. Nampak tak dia dah done. So bila tekan done, kita
keluar daripada sini, kita tengok history. Kita boleh tengok history balik semula. Kita receive, kita send crypto. Pilihan send crypto. Say, nampak? Masih pending, nampak? Dia tulis masih pending. Nampak? Tapi harta biasanya bila masih pending, tapi sebenarnya dia dah sampai. Sebab dia nak buat pengesahan dulu. Okey, keluar daripada harta, kita pergi ke token pocket. Sebenarnya dah selesai. Dah selesai proses kamu di harta. Bila kita dah hantar tu, untuk nak pastikan dia dah masuk ke tak masuk, kita pergi ke token pocket. Okey, kita tengok kat sini. Okey, nampaknya tadi yang saya hantar tu pun dah sampai, nampak dekat Polygon ni. Dekat Polygon ni dah sampai 2000 lebih total Polygon, perasan tak? Okey, nak pastikan betul tak yang tadi kita hantar tu. Kita tekan dekat Polygon, kita tengok dekat in hari ni. Okey, 2675. Okey, sama tak dengan yang tadi? Kita dah ni. Ni 2675 pastikan 2675.1156. Dah sampai dekat Polygon. So dah sampai dekat Polygon ni, tinggal buat seperti biasalah. Seperti biasa, apa yang perlu kamu buat adalah tinggal swap kepada DAI dulu. Jangan letak dalam Polygon. Apa-apa pun, kalau kamu nak pergi makan ke, nak pergi tandas ke, nak pergi bercakap ke apa benda ke, pastikan kamu swap ke DAI. Mata wang stabil untuk Polygon network. Okey, tekan Polygon. Jangan biarkan dekat Polygon harga cepat turun, harga cepat naik. Nanti awak yang menangis nanti, tiba-tiba dia turun laju. Okey, pastikan awak swap. Okey, letak DAI letak Polygon di atas dan DAI di bawah. Sekarang nilai yang ada adalah 2703, maknanya saya letak 2700. Tinggalkan sedikit, 3 atau 4. Okey, 2700, so dapatlah 245 DAI. Yang ni pastikan saya ingatkan semula, jangan tekan, jangan upgrade, jangan apa? Jangan memandai-mandai. Yang last kali, jangan memandai-mandai. So remind later. Okey, teruskan sekali lagi. Okey, letakkan password macam biasa Okey, tengok bawah tu, dia tulis pending, success, maknanya aset awak telah bertukar kepada stablecoin. So dah sukses, pergi balik ke aset, tekan aset ni bawah ni. Okey, so sekarang aset kamu telah bertukar kepada DAI. So lepas tukar DAI, semua proses selesai. Kamu nak pergi mana, nak pergi serapan ke, nak apa ke, nak tunggu harga LJNS rendah ke baru nak beli ke, terpulang pada kamu. Pastikan apa yang kamu hantar daripada harta Polygon terus swap ke DAI. Ingat pesan saya, jangan main-main dalam trade. Kamu rajin membaca, menimba ilmu, kamu akan kaya insya-Allah. Sabar. Trade atas risiko kamu sendiri Saya tidak memaksa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.